Belitung Island, sebuah kepulauan di Sumatera Selatan yang kaya dengan sumber daya alamnya seperti biji timah dan terkenal dengan keindahan pulau-pulau yang setanding antarabangsa. Mendapat nama dari kewujudan batu satam yang terhasil dari proses reaksi bumi dan meteor dari angkasa, sehingga ianya banyak dijumpai di pulau yang bertuah ni. Jom ikuti eksplorasi kami untuk melihat sendiri keindahannya yang mempesonakan. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kami akan share sedikit pengalaman kami bercuti di sebuah pulau yang orang kata lumayan terkenal juga kerana keindahannya. Dan mungkin ada yang belum tahu, pulau ni pernah dijadikan lokasi syuting filem tempatan iaitu Laskar Pelangi. Perjalanan dimulai dengan flight kami dari Pulau Bangka menuju ke Pulau Belitung yang mengambil masa kira-kira 40 minit penerbangan. Mendarat di Bandara Has Hanajuddin di Tanjung Pandan yang merupakan pusat kota di Pulau Belitung ni. Kami disambut dengan cuaca yang agak baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, sekarang kami dah mendarat di Bandara International Has Hanajuddin di Tanjung Pandan, Belitung Island ya. Berangkat daripada Bangka, take off jam 9 suku macam tu. Kat sini landing dalam 9.45 macam tu. Kita akan explore dekat sini. Okay guys, sekarang kita dah sampai di Belitung. Tadi dapat kereta sewa, pick up di bandara, di airport. So sekarang ni cari tempat-tempat menarik di sekitar Belitung ni. Sementara tu kita cari dulu pot nak ngopi dulu, sebab kami tak sarapan lagi tadi, tak sempat. Nantikan video ni, kita akan tunjuk apa yang ada di sekitar Belitung ni. Kita ada masa 2 hari, kita akan fullkan masa 2 hari tu dengan beberapa aktiviti yang kita boleh buat di Belitung ni. Okay, let's go bro. Guys, kalau datang ke Belitung wajib datang ke Konji Warkop. Warkop Konji yang sudah establish daripada tahun berapa tu, 19 berapa dah, 40 lebih kot. Kat sini tu vibe dia tu macam ala-ala kedai kopi lama lah. Kat sini dia punya signature dia adalah kopi hitam lah, dipanaskan, dibuat di dapur arang lagi. Kalau datang pagi kat sini tu ada bermacam jenis, berbagai jenis kuih muih. Boleh try datang kat sini. Kita datang punya dengan vibe yang klasik lah kan. Dia boleh tengok dekor dia. Dekor memang dekor asal lagi. Dia orang tak ada ubah apa-apa. Memang yang dulu pun macam tu juga. Cuma mungkin ada penambahbaikan lah. Kita tengok orang kat sini dia datang main catur lagi apa semua. Baik guys, minum lagi. Okay guys, sekarang kita berada di pantai Tanjung Kelayang. Kita menaiki boat untuk ke Pulau Lengkuas. Kita buat island hopping lah. Nanti kita akan explore beberapa pulau di sini. Dan sekarang ni kita menuju ke Pulau Pasir dulu, iaitu sebuah dataran pasir lah yang berada di tengah-tengah laut ni. Dia pun ada pasang surutnya. Tak semua waktu lah kita boleh pergi ke sana. Langsung kita ke sana sebelum ke Pulau Lengkuas. Yang utamanya tu nanti Pulau Lengkuas.
sekarang kita menuju ke Batu Garuda. Kita akan berfoto-foto dulu dekat sini. Batu Garuda ni yang kepalanya tu macam burung tu kan. Ikonik lah di Tanjung Kelayang ni. Iaitu sebuah batu granit yang berbentuk seakan-akan burung Garuda. Digelarkan Batu Garuda. Okey, selanjutnya lepas pada berfoto-foto tadi dekat Batu Garuda, so sekarang kita menuju ke Pulau Pasir. Kita boleh turun tau. Kita boleh turun ke satu daratan yang ada di Pulau Pasir. Okey, sudah sampai. Apa dipanggil di sini bang? Bintang Laut. Bintang Laut. Tempat saya tu tapak Sulaiman tu. Bintang Laut. Hey guys. Ini kita boleh foto begini bang. Nanti tapi angkatnya jangan lama-lama. Oh, nanti, kena dia tak boleh, tak bisa lama kan? Iya, Kena angkat, air. angkat foto, nanti selesai foto taruh lagi dia. Oi. Ya. Guys, kita dapat tapak Sulaiman guys. Tak bisa lama-lama kalau nak angkatnya. Tapi kalau kita mau foto boleh angkat tapi tak boleh lama. Ni dia guys, tapak Sulaiman atau dikenali sebagai Bintang Laut guys. Patrick. Boleh jumpa kan dekat Pulau Pasir. Ya. Inilah sepertinya untuk kita boleh pegang dia dan juga tak boleh lama. Dia tak boleh lama. Harus bagi dekat air semula. Okey. Okey guys, itu dia guys pengalaman kami di Pulau Pasir. Pasir putih. Lepas tu kita bila pijak tu kan, tenggelam je kita punya kaki kan. Okey, lepas ni kita nak ke Pulau Lengkuas. Kat sana kita boleh snorkeling kot. Langsung ke sana. Okey guys, sekarang kita menuju ke Pulau Lengkuas. Inilah antara pulau yang biasa orang datang ke Belitung ni. Pulau Lengkuas ni mempunyai rumah api atau dipanggil dekat sini atau dikenali sebagai mercusuar. Iaitu untuk panduan para nelayan lah. Mercusuar ni, rumah api ni telah dibina pada zaman pemerintahan Belanda dululah. Jom kita tinjau di Pulau Lengkuas. Mendarat di Pulau Lengkuas. Hari ni panas teruk guys. Sampai di Pulau Lengkuas ni ramai gila orang kat sini guys. Kebetulan pun hari ni hari Minggu, hari Ahad di sini. So lagi ramai lah orang datang ke Pulau Lengkuas ni. Tapi kita snorkeling nanti di tempat yang lain ya. Ini just persinggahan untuk kita santai-santai ke sini. Sekarang kita lepak-lepak dulu, makan-makan, nak ada air kelapa ni kat sini. So santai-santai dulu guys sebelum kita nak meneruskan aktiviti snorkeling. So kat sini adalah jual-jual nak beli air kalau tak bawa air kan. Nak beli Maggi. Tapi kalau makan berat tu tak jumpa lagi lah setakat ni. Dekat sejam kita orang duduk kat sini tadi dekat Pulau Lengkuas ni. So sekarang kita nak bergerak ke tempat kita nak snorkeling. Matahari dah semakin turun. Tadi tu panas terik lagi. Boleh rehat dulu tadi kat sini kan. So sekarang ni kita nak pergi snorkeling guys. Tunggu bot dekat kita orang. Okay guys, dah sampai spot snorkelingnya. Wih, air dia jernih guys. Itulah guys, airnya jernih.
Ni guys, boleh nampak dalam Okay guys, kita dah sampai di Pulau Kelayang. Ni stop dah. Okay, kita akan meninjau. Abang bot ni akan bawa kita ke gua, satu gua. Kita nak try tengoklah apa yang menarik dekat sini. Kat sini juga ada macam-macam jual lah. Tu dia, ada macam-macam jual. Ada air juga tu di sini. Batu satam dibuat cincin ya. Dapat dibesarin itu bu, ringnya. Bawahnya ada. Mana yang aslinya tadi tu batu satam? Ni. Oh ini aja contohnya. Yang kecil ni sampai besar tu ada. Cuma yang bilang Ada satam tu. anting-anting Ada karakter batunya, ada teksturnya. betul. Oh itu ni. Ini asli ya bang? Itu bunga. Oh asli batu satam. Memang di sini ditemukan orang langsung dari area tambang les. Oh. Dia sifatnya bukan nyari, nyemunya kebetulan aja. Okay guys, kita sekarang nak masuk ke gua. Yalah masuknya. Kita abang bot kita menemani kita. Ya. Besar sekali batu. Kita jalan kaki ni berapa lama? Tak lama ya? Dah lama, ini dah turun ke bawah ni, nanti belok kiri udah nyampe. Oh. Ini ya, masuk di sini ya. Kita lalu bawah batu-batu besar ni. Ini batu granit ke bang? Ya. Batu granit. Oleh baik. Ini bawa teh buat nunggu. Ini yang saya bilang kayak gua tadi. Oh, di sini ya. Nih, jangan terus jangan ini juga. Sama juga ya. Yes. Ini dia guys, spot fotonya. Ada gua tu kan. Boleh masuk ke dalam tu. Batu besar ni. Sekarang kita berada di Pulau Kelayang. Iaitu di sini ada terdapat gua ya, yang terbentuk ditindih dengan batu-batu granit yang begitu besar ni, yang asli memang dah begitu lama ya. Boleh tengok kat sini ada perpaduan warna hijau dan merah. Asal-asalnya memang asli lah warna ni, bukan dicat ya. Kalau mengikut kata abang yang bawa kita ni, iaitu disebabkan kalau hijau ni oleh airnya ya, air laut. Dan kalau ditengok di atas tu berwarna sedikit apa dia panggil, jingga ke oranye. Macamlah. Memang besar sekali lah batu ni. Okey. Terbaik guys, datanglah ke Pulau Lengkuas, explore semua yang ada pulau-pulau kecil di sini. Terbaik. Guys, tadi kita buat foto-foto di beberapa tempat yang seperti gua tu. So sekarang kita menuju ke satu lagi spot berfoto juga. Boleh tengok macam-macam pelbagai batu besar-besar dekat sini. Garuda. Batu, oh ini yang batu Garuda tadi tu? Iya. Okey. Garuda tepat di depannya. So sekarang kita ada di belakangnya. Ya. Di belakangnya, Okey. di depannya. Sampingnya. Di samping, oh ya. Cerita paling last guys, dah tak ada orang dah. Semua orang, kedai-kedai pun dah tutup dah. So sekarang
Maka berakhirlah kita orang punya trip untuk kali ini. Kita akan langsung pulang ke cari penginapan. Okay, stay tune guys. Okay, itu sajalah kita punya trip kali ini di Pulau Belitung. Kita buat main-main di pulau kan, kita buat island hopping. So sekarang kita akan beransur pulang kita akan balik ke penginapan. Kita akan cari penginapan dan tengok apa lagi kita boleh explore di sekitar Belitung ni malam ni dan juga besok pagi. Dah nampak sunset guys. Okay guys, kita dah dapat penginapan kita di Havana Mutiara Belitung. So sekarang kita nak naikkan, kita nak bawa masuk lagi kita ni sebab kita nak packing besok senang sikit. Tak kita nak packing lagi dah. Jom, kita pergi check in. Kita dah sampai penginapan kita di Hotel Havana Belitung. Inilah kita punya katil kita. Ada king size dan juga single untuk triple-nya. Okey, di sana ada tingkap dan disediakan television dan juga sofa untuk santai-santai. So ruangan ni lebih kurang 20 meter square macam tu. Tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Sesuai lah untuk kita nak semayang kat depan ni ke nak nak packing barang ke apa ke kan kat luar-luar kat depan ni. Okay. Ada bagi kita punya amenities ni, kopi complimentary lah kan, cawan, heaters. Oh tak ada lampu ni. Okay. Ada bagi safety box, security box ni untuk kita nak letak barang-barang berharga dan beberapa dangkuk. Okey, kat sini bilik airnya. Itu tempat mandi, jamban dan juga sinki kat sini. Dan disediakan beberapa toiletries seperti kapas, berus gigi. Okey. Untuk sabun dan juga shampoo ada di situ ya. Nanti bila mandi tu kalau tak bawa boleh pakai yang di hotel ni aja. Okey guys. Kita keluar sekejap dari kita punya hotel. Kita nak jalan-jalan sekitar di kota Tanjung Pandan ni. Di pusat kota Tanjung Pandan ni ada meriah sikit lah malam dia. Sebab kat sini tu jadi tumpuan untuk hotel-hotel, tumpuan untuk kafe-kafe, orang-orang muda nongkrong apa semua kan. So sekarang kita nak berjalan-jalan sekitar di titik 0 km Belitung ni. Jom guys, kita tengok apa yang ada kat sini.
guys, sekarang kita berada di Bundaran Satam, iaitu sebuah bulatan di tengah-tengah pusat kota Tanjung Pandan ni. Dan di belakang saya ni adalah dia punya mercu dia lah, mercu ikonik di kota Tanjung Pandan ni. Dan di atas tu terdapat replika batu Satam. Di sini memang cukup meriah ya, dengan pelancong, ada locals yang datang ngopi-ngopi kat sini kan. Ada kafe, ada tempat-tempat nak tengok live band. Okey, kita akan explore lagi apa lagi yang ada dekat sekitar sini. Okay guys, sekarang kita sarapan dulu. Hotel ni ada sediakan sarapan juga. Boleh pilih lah nak ambil sarapan ataupun tak ada sarapan. So ada untuk menu pagi ni ada nasi goreng, nasi putih, ayam goreng, ada roti, lepas tu ada nasi bubur soto dan sedikit buah-buahan. Kalau nak makan roti bakar pun ada, dan sediakan kopi dan tea lah. So kita makan dulu sebelum kita teruskan aktiviti kita hari ini. Nanti kita akan update seterusnya. Stay tune guys. Okay guys, sekarang kita berada di Rumah Adat Belitung. Rumah sejenis rumah panggung lah ya. Okay, siapa tak tahu rumah panggung tu macam mana? Rumah yang ada tiang-tiang lah ya. Ada beberapa, ada yang banyak tiang. Lagi besar rumah, lagi banyak tiang. Okay, kalau kita tengok daripada luar dia ni, wow, memang sangat cantik sekali. Seperti istana raja-raja lama kan. Inilah rumah adat dia orang. Diperbuat daripada kayu. Dan struktur, mungkin kalau dulu pakai struktur kayu sepenuhnya, sekarang dah ada ditambah perbaikan batu-batu. Ni cuma replika lah ya. Kalau kita tengok di setiap sudut tu ada keunikannya tersendiri. Kalau kita tengok dekat atap tu pun ada ukiran-ukiran, dan juga di beranda ni pun di ruang luar ni ada juga ukiran-ukirannya. Okey, jom kita tinjau di dalam nanti. Okay guys, sekarang kita berada di Rumah Adat Belitung, iaitu di kota Tanjung Pandan. So sekarang ni kita nak pergi tinjau macam mana rumah adat diorang, macam mana diorang punya spesifikasi dia, ciri-ciri khas dia dekat sini. Jom kita tinjau di dalam. Ruangan tamu lah, ruangan tempat santai apa semua. So di kiri ni ada ditunjukkan diorang punya perhiasan untuk adat perkahwinan. Dulang-dulang hantaran dia ada ni, ada macam-macam lah. Lebih kurang je dengan adat kita sebagai orang Melayu kan. So adat Melayu dekat Belitung ni pun lebih kurang je. Kalau tengok perhiasan dia pun hampir sama lah yang ada di tempat kita kan. So ini adalah baju pengantin kan. Ada pengantin lelaki dan juga pengantin wanita lah. Kita nampak kan. Baju Melayu di Belitung ni macam mana? Pakaian adat kebaya panjang dia panggil. Yang ini ada pakaian adat kancing lima. Macam ni, kancing lima ada 5 buta macam tu. Yang ni kebaya panjang ni yang untuk lelaki dan perempuan. Kalau kita baju Melayu tu asalnya baju kurung kan, baju kurung lelaki. So dah dimodernkan jadi nampak slim apa semua, nampak kecil sikit lah. Kalau dia punya ni, yang Belitung punya ni macam ni lah. Kain pun hampir sama lah dengan kain kita pakai tu. Dia punya jenis dia kan. Inilah ciri khas di Belitung ni.
Okay, next kita ke sisi ni. Di sisi tingkap ni, nampak kalau setiap tingkap ni dia ada lansirnya. Lansir okay, just pakai atas spray atas dan bawah atas sikit, bawah ni sikit. So, kalau kita selak kita macam ni okay. Ini kita tingkap ni. Okey, sekarang kita berada di ruangan kedua. Ruangan kedua ni mempamerkan alat-alat muzik, pertanian dan juga pertukangan. Ada sedikitlah peralatan budayanya tu. Okey, jom langsung kita tengok kat sini apa yang orang pamerkan. Okey, di sini terdapat ini ialah topi topi zaman lama lah yang dipakai semasa untuk kerja-kerja luar, untuk hindar daripada panas lah terik matahari. So kalau kita tengok kat sini dia buat daripada yang ni macam mengkuang punya, daun mengkuang. Kalau ini daun nimpah yang sama dibuat untuk tikar tu kan. So dan ini bezanya, yang ini bukan topi, yang ini adalah tudung saji. Jangan tersilap kalau tudung saji ni sama juga dibuat daripada daun nipah juga. Okey, boleh kita tengok dia jahit cantik je kan. Inilah yang dipakai masa zaman dulu. Sekarang dah moden dah, tak ada dah lagi pakai ni. Yang di atas ni pamerkan macam sejenis bakul lah, untuk diletakkan mungkin di basikal. Okey, sebelah sini ada ditunjukkan peralatan pertanian dan juga peralatan pertukangan. Kalau yang ni macam dah moden sikit lah, ada kapak apa semua tu, kapak, sabit, parang. Kalau yang pertukangan ada, ini je yang lama sikit. Ada ketam kayu yang model lama lagi. Sekarang dah pakai mesin Lepas tu ada lagi kapak gergaji itu yang ditunjukkan tu, yang moden lah. So jom kita tengok belah sana pula apa yang ditunjukkan. Yang menariknya ni ada kereta seorang lama guys. Nama dia Liu Liu. Nak try lah berat ke tak? Oh, ringan. Ringan je kereta sorong dia. Masih lagi cantik masih lagi awet. Mungkin jenis kayunya yang tahan lama punya. So di sebelah sana apa dia? Jom kita tengok. Okey, kita memula daripada sini. Ini adalah tempat nak tumbuk beras nak tumbuk beras daripada padi, ditumbuk. Betul ke tak tahu. Okey, ni peralatan budaya dia orang, alat muzik. Apa ni yang panggil? Kompang ke apa ni? Kalau yang besar ni tak pasti apa nama. Alat muzik apa nama ni? Gambus Gambus. Dan ada gong. Inilah alat-alat Melayu lama. Ini saya tak pasti apa ni. Kayu, lesongan, panjang, tunas budaya. Saya tak tahu apa gunanya ni. Macam cota macam tu, tapi dia kayu lah. Okey. Mungkin alat-alat kawalan ketua kampung. Destinasi terakhir kami sebelum berangkat menuju bandara, kami singgah dulu cari oleh-oleh. Kedai yang kami pergi ni tak sama dengan kedai-kedai lain yang jual oleh-oleh tempatan tu. Yang ni special sikit, dia khas jual kepiting isi. Untuk yang tak tahu, kepiting ialah ketam dan isi tu ialah isi lah. So ini ialah satu proses food, isi ketam yang diolah dengan bahan-bahan lain lalu disumbat ke dalam cengkerang ketam. Selain tu ada beberapa produk lain lagi kat sini, tapi kami hanya tertumpu pada kepiting isi je sebab memang lain daripada tempat lain. Okay guys, inilah ketam isi yang kita orang beli
yang dekat Belitung hari tu. Ini contoh yang dah dimasak. Cara masak dia, dikukus dulu lebih kurang berapa minit, 10 minit. Lepas tu kita langsung goreng. Kalau tak nak goreng pun boleh, dikukus saja. So ketam ni ada pelbagai saiz, dan juga yang ini adalah isi-isi ketam yang dipadukan masuk di dalam, disumbat di dalam ketam. Barang ni belum ada lagi kat Malaysia. Ini yang wajib datang ke, kalau datang ke Belitung, beli ni. Ini adalah oleh-oleh khas dari Belitung. Okay guys, sekarang jam menunjukkan pukul 3. Kita punya flight pukul 4 lebih, dekat pukul 5 macam tu. So sekarang kita on the way pergi airport, nak pulangkan kereta. Pulangkan senang je, kita tinggal je dekat parking airport. Okay. Lepas tu nanti kita masuk check-in dan kita berangkat pulang ke Malaysia. Sebelum tu kita akan transit di Jakarta lah. So sampai di sini saja kita punya vlog kali ini. InsyaAllah ada lain akan datang lagi. Kita akan buat video baru. Stay tune, teruskan follow. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay guys. Sekarang kita dah nak naik flight agak delay sikit. Dah lebih setengah jam delay. Harap-harap nanti dekat Jakarta tu sempat lah nak kejar flight ke pulang ke Malaysia ni. Sampai di sini saja video perjalanan kami di Belitung kali ini. Banyak lagi tempat-tempat menarik yang belum sempat kami explore. Jika ada rezeki, kami kembali lagi ke sini. Terima kasih untuk anda yang sudi tonton sampai habis. Support kami dengan menekan button like, subscribe dan komen ya. Kita jumpa lagi di video akan datang.